Halo semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Tomina Syaim. Oke guys, korang apa khabar? Sehat semoga semua sehat tau. Oke, jadi saya nak minta maaf kepada sahabat-sahabat semua yang dah beli dengan saya sebab saya belum dapat postkan lagi. Dikarenakan bank saya tengah problem guys. Bank Tomina Syaim Enterprise tu dia tengah problem. Ni parcel semua dah siap tau. Ada dalam 50 bungkus. Tapi bank saya tengah problem dah 2 hari ni. Semalam Nasha dah pergi tu dekat Maybank. Tetapi selepas 30 minit kita cuba dekat rumah dah tak boleh juga. Kenapa Nasha suruh balik dulu? Sebab selepas daripada tunggu lama-lama, sebab saya ni masa pergi tu sewa kereta kan, sewa kereta untuk Nasha pergi dekat bank. Jadi tak sedap lah dengan driver dia tunggu lama-lama kan. Sebab Nasha pun dah tunggu dalam bank tu 2 jam macam gitu. Jadi setelah sampai di rumah tak boleh. Lepas tu kita call center service. Rupanya dia suruh tukar nombor akses yang baru. Nombor akses yang lama tu dah tak valid. Jadi semua tersekat. Jadi tak boleh cepat duit dalam tu semua guys. Jadi bukannya saya tak nak post tau guys. Sebab yelah, duit post semua ada dekat dalam akaun Tomina Syaim Enterprise tu. Semua ada dekat dalam akaun bisnes untuk duit nak post tu. Jadi saya dah siapkan dah semua ni. Tengok, tinggal nak pergi post je. Ada macam-macam lah. Ada yang dah refund ni saya tak tahu. Nanti saya check balik. Ni semua. Yang ni Nasha Aura 1 bakul. Saya dah siapkan semua. Tinggal post je guys. Tapi saya cubakan jugalah post mana bila contoh. Sebab tu lah korang mana-mana yang baru order tu perasan selalu guna nombor akaun Tomina Syaim kan. Sekarang guna nombor akaun Nasha je. Sebab memang tengah problem. Ni ada dalam 50 parcel lebih yang saya belum postkan lagi ni. Semua dah siap dah, tinggal nak post je. Kemungkinan hari Isnin nanti InsyaAllah pergi Maybank balik. Sebab apa? Nak pergi Maybank pun kena sewa kereta. Bukan sewa kereta, sewa driver kereta untuk pergi bank. Sebab jauh kan. Takkanlah saya nak sumbat semua anak-anak saya dekat dalam motor naik 5 orang kan tak boleh. Nanti takut kena sabar pula. Tapi contohlah kalau terdesak juga mungkin saya rendah je. Sebab boleh tahan juga kalau kita order kereta contoh macam sewa kereta dengan driver dia tu. Harga dia sedangkan pergi banting dia RM60 2 jam. Dia tengoklah macam mana nanti. Tapi saya usahakan juga kepada contoh kalau ada order masuk dalam sikit dengan saya postkan contoh macam 10 parcel dulu dalam 3 hari ni. Minta maaf sangat-sangat tahu guys. Bukan saya nak tengok banyak ni. 1 bakul, 2 bakul, 3 bakul dengan ni. Tinggal nak tunggu post je. Hari ni Nasha masak kaki ayam, masak kicap dengan... Kamu tumis apa ni tadi yang? Tumis apa ni? Sayur tu sawi. Sekarang makan, hari ni makan ni guys. Sedap tau. Kita makan dulu guys di perut. Kamu masak pedas tak ni tadi yang? Tak. Untuk makan semua. Sedap. Boleh keluarkan produk lah ni yang. Sedap masak. Ini kaki ayam.
Ha, ni situation dekat dalam rumah. Orang tidur kat sini. Yusof. Tu Yusof. Ni TV. Tu bantal-bantal saya letak bawah tu sebab takut Yara sekarang dah start lasak. Hey. Hey sayang tu. Dah besar dah dia. Ha? Hey. Korang tanya kan, Tommy, Yara dah berapa bulan? Ni dah 4 bulan, masuk 5 bulan dah. Iya. Sayang papa. Ya. Manjanya dia. Ya. Yara. Okey, jadi banyak soalan pada saya, Tommy, jadi tak pindah rumah macam tu kan. Di sini dalam video ni saya nak menjelaskanlah pada kawan-kawan semua. Jadi untuk saat ini rumah kita orang tak jadi pindah. Disebabkan kerana ada masalah ni tadi kan. Untuk sementara ni saya mungkin tinggal dekat rumah ni dulu lagi. Tapi tak berkemungkinan ke depannya macam mana. Tapi untuk raya ataupun 6 bulan ke depan saya masih duduk dekat sini lah. Disebabkan saya nak fokus dulu untuk berniaga. Nak beli kereta dulu sebab agak susah juga guys nak pergi mana-mana. Sebab saya ada askar 3 orang anak-anak untuk dibawa sekali semua. Sebab contoh macam ada urusan macam bank macam ni, jadi semua orang tu tak boleh ikut. Jadi salah seorang saja. Sebab apa-apa urusan kan nama semua tu atas nama Nasha dekat Malaysia ni. Jadi kena dia yang ada urusan. Sebab kalau dia pergi kalau Nasha tak ada kat rumah tu, budak-budak tu cari, nangis tu. Selalunya kita orang pergi semua sama-sama kan. Sebab dekat sini budak-budak tu tak ada kita letak kat mana-mana tempat. Tak ada yang boleh jaga, orang yang boleh tengok-tengokkan. Jadi apa-apa saya dengan Nasha je yang uruskan budak-budak. Banyak juga yang tanya, Tommy, nak tak beli rumah saya? Ada yang over macam tu. Ada yang over rumah. Minta maaf lah guys. Sekarang ni memang betul-betul tak boleh nak buat apa. Sebab saya baru usaha lagi nak bangkit macam dulu lagi. Korang doakan je, misi saya dalam 2 bulan ni nak menjual dalam 500 bungkus makanan. Sama ada sambal jering, dendeng, rendang. Kalau skincare ada juga. Tudung ada pre-order. Jadi untuk sekarang ni biarlah dekat rumah ni dulu. Telan je lah pahit-pahit dia. Yang penting usaha tu kena kuat. Lepas tu untuk yang tanya, yang bagi tahu saya pasal rumah kosong, terima kasih banyak-banyak kepada kawan-kawan semua. Sebab ramai daripada korang yang WhatsApp saya bagi tunjuk rumah sewa ni, Tommy ada rumah sewa sini. Terima kasih lah. Ada suruh tengok dekat Negeri Sembilan. Memang cadangan saya pun nak pergi tengok dekat Negeri Sembilan. Tapi dah semua dah terjadi macam ni. Tak apalah macam gitu. Korang doakan je lah yang terbaik untuk family saya ni. Korang dah banyak sangat support saya dari dulu lagi. Daripada saya sewa bilik, saya sewa rumah apartmen, sampailah saya duduk dekat kampung sekarang ni. Jadi korang doakan je yang baik-baik. Nasha pun dah sebulan ni saya tak tahu dia ada sakit apa. InsyaAllah nanti saya akan cuba cari perubatan Islam, cari air penawar. Orang kata tu cubalah selagi boleh macam tu kan. So saya minta doakan juga kepada kawan-kawan semua untuk kesihatan bini saya. Sebab dia sakit tu malam dia paling teruk. Pukul 12 ke atas dia paling teruk. Dia kena minum ubat penahan rasa sakit je sekarang ni.
untuk redakan dia punya kesakitan tu. Entahlah guys, saya pun tak tahulah, fikiran saya ni terpecah-pecah, banyak pecahnya fikiran saya. Jadi saya tak boleh fokus kat satu tempat sebab memang apa, masalah tu datang tu bertubi-tubi macam tu. Jadi saya ni kena handle ni satu, kena handle ni, memang tak tahulah, mungkin Allah uji saya untuk jadi manusia yang lebih baik lagi, mungkin untuk mendekatkan diri juga kepada Allah. Mungkin selama ni saya banyak terlena ke apa ke macam tu. Kita redo je lah, okay? Itu saja guys. Terima kasih sudah tengok video saya hari ini. Terima kasih dah nonton, terima kasih dah support, terima kasih sangat korang semua. Saya Tommy Pratama. Assalamualaikum semua.